Hello, hai semua. Welcome back to my channel. So, pada 8 hari bulan 8 yang lalu, aku dengan teman-teman aku pergi Jakarta, guys. Macam-macam benda lah yang kita orang makan. Ada bakso, ada cheesecake, ada ayam geprek, ada nasi padang. Dan hari ni aku nak buat review pop mie Indonesia, guys. So, ni yang pertama, kita ada kari ayam, kita ada rasa soto ayam, ada rasa bakso, ada rasa ayam dan juga rasa ayam bawang, guys. So let's cuba. So yang pertama kita nak cuba dulu rasa ayam ya. Tapi macam ada yang tak kena lah, macam ada defect sikit. Bila kita buka je dekat dalam ni ada banyak gila cili-cili yang dah berterabur. Tapi tak apalah, bila fikir balik pun dalam perut nanti pun bercampur juga kan. So kita buka dulu paket ni, kita tuang dia punya bumbu-bumbu, sebut-sebut ni semua. And then masak. Okey, ding. Okey, dah masak dah, guys. Dah panas, dah lembut dah mie dia. Okey, kita tutup kejap. Oh, belum lembut lagi. Okey, tidur kejap, tidur. A few moments later. Okey, rasanya dah siap dah ni. Okay, bila kita buka, mie pun dah lembut. Bila kita tengok dekat sini, yang kita boleh nampak, kalau mengikut pada rupa, nampak lebih flavorful lah nak compare dengan dekat Malaysia. Sebab kalau kat Malaysia punya mie instant tu, dia macam terang sikit kan kalau yang perisa ayam. So aku cuba perisa ayam ni dulu sebab perisa ayam adalah yang paling mild kan. So bila aku tengok rasa kat sini, perisa ayam dekat sini sangat-sangat flavorful. Ada banyak bumbu. Lepas tu masih ada dia punya garnish juga. So memang puas hati lah. Nampak tak aku makan tu, boy, tak cover. Ya, menganggup. Sedap sangat dah tu. Aku rasa aku suka yang ni. Memang lebih suka daripada apa yang ada kat Malaysia. So let's try the next one. Okay, ni aku hirup dulu. Okay. So for the next, kita ada perisa soto ayam. Yang ni aku rasa tak ada dekat Malaysia. Ada ke? Yang ada rasanya lontong kot. Soto ayam macam tak pasti ada ke tak. So macam yang sama juga macam yang perisa ayam tadi, kita ada banyak bumbu-bumbunya. Tapi yang ni kita ada macam oil sikit. Dia bagi macam minyak-minyak macam tu. So aku letak semua, sebut-sebut, garnishing. And then korang tengok dekat sini, guys. Dekat dia punya garnishing ni ada macam-macam tau. Ada macam dry chicken macam tu, ada carrot. So kita masak dulu. So kita lembutkanlah dulu mie ni dalam 3 minit. Sama je lah macam mie instant dekat Malaysia. Dan aku pun tengoklah cara pembuatan pembikinan mie ni. Rupanya diorang akan letak air panas dulu, baru letak bumbu-bumbu. Okey, so bila kita buka ni, bau dia korang memang sangat-sangat menyelerakan. Bau dia sangat-sangat strong. Dan korang akan rasa macam korang ada mi soto betul-betul depan muka korang. So aku nak makan dulu. Okay. Memang satu suapan yang sangat memuaskan. I wish you guys akan dapat rasa juga benda ni. Rasanya dah ramai dah pernah cuba kot. Aku je yang macam first time nak mencuba. So tapi kepada yang belum cuba, boleh datang ke Indonesia lah. Okay, then aku macam ada rasa macam masam-masam sikit tau dekat dalam kuah dia ni. So bila aku check balik, tak ada tulis ingredient. So aku tak dapat jumpa kat mana ingredient, kecuali di dalam gambar. Ada gambar limau dekat situ. So it makes more sense lah kenapa ada rasa-rasa masam-masam kat hujung-hujung. Sangat memuaskan. And then you guys tengok mie dia kenyal. Some of our mie instant tak begitu kenyal macam ni. So bila kita makan tu, kita akan rasa cepat kenyang lah. Okay, sabar-sabar, nanti aku rate. Okay, next kita akan makan ayam bawang. Okay, tadi dah macam strong. Aku nak makan yang mild sikit. Sama je bumbu dia, tak ada beza sangat. Cuma kali ni dia ada minyak bawang dekat dalam ni. Nama pun ayam bawang kan. So aku pun letak air panas. Ni manual je, semua benda buat sendiri je ni. Okay, dan kita akan biarkan air kita biarkan dia itulah masak lah. Okay, so sementara nak biarkan mie ni masak selama 3 minit. Biar aku main muzik dulu lah. Okay, jom. Okay, selesai 3 minit. It's time to cuba. The moment of truth. So aku sangat suka tau ayam bawang yang dekat Malaysia tu, yang mami tu.
So aku nak cuba yang ni lah, macam mana rasa dia, ada tak sama, is it better. So nampak tak aku punya muka tu macam nak mendigest kenapa rasa dia macam ni. Ke aku terletak air lebih ke aku tak tahu. Tapi aku rasa macam aku letak air okey-okey lah tadi. Sebab apa tahu? Sebab bila aku makan, dia rasa tak strong macam aku makan rasa ayam tadi. Korang cuba rasa, korang tengok. Tak nak makan tak apa. Okay, so bila aku rasa tu dia macam tak cukup strong. Tapi aku tak rasa lah aku letak air lebih ke apa. Lepas tu rasa manis tu macam kuat sangat lah. So I prefer the Malaysia one. Next, kita ada kari ayam guys. Okay, yang ni memang favourite aku lah kalau kat Malaysia. So kita nak cuba adakah rasa dia sama ke tak. Bumbu sama. Yang ni ada bawang goreng kat dalam dia. Okay, sementara nak menunggu mi ni masak, ambil aku baca Detektif Conan kejap. Aoyama Gosho, kamulah pembunuhnya. A few moments later. Okay, kalau kita tengok based on the colour, dia punya colour tu tak sepekat dekat Malaysia tau. Yang macam kari yang memang merah. Dia punya colour tu macam sup. Tapi bila korang rasa, dia ada macam kejutan sikit lah. Sebab rasa kari tu memang still ada dekat situ. So dia macam kenapa colour dia tak pekat tapi rasa kari tu ada. Still sedap lah. Okay, nampak tak aku kalau benda-benda sedap ni aku memang over sikit. Nampak tu, alahai macam lah sedap benar. Tapi memang sedap lah. Okay, nampak tu, aku ni antara aku sedap ataupun aku memang lapar pada waktu aku rekod benda ni. Rasa kari tu masih ada kat situ. Tapi kalau ikut aku lah, aku rasa macam macam mana aku susah nak cakap lah benda ni. Aku rasa macam aku nak rasa kari tu kuat sikit, macam tu lah. Tapi overall aku suka. Next, kita nak mencuba pork mi rasa bakso. Dekat sana, dekat Indonesia memang aku banyak makan bakso lah. So rasa bakso tu masih lagi ada dalam ingatan masa aku rekod benda ni. So kalau rasa dia tak sama, aku boleh point out macam tu. So okay, kita first letaklah segala mala bumbu-bumbu ni semua. Jadi kita masak. Okay, so sementara nak tunggu mi ni lembut, macam biasa kita kena ada aktiviti. Aku nak lipat kain jugalah. Kain aku ni terlalu banyak. Kalau aku dah malas nak melipat, nampak tu yang dekat tepi belah kanan tu, aku akan gantung macam tu lah. Itu kalau aku rasa macam malas nak lipat lah. Tapi ni aku buat rajin je ni. Depan kamera semua benda akan nampak baik kan. So ya, aku tengah buat rajin, lipat baju, sementara nak tunggu mi masak. Okay, nah mi pun dah masak. So ya, aku memang nak makan last sekali sebab save the best for last kan. Aku masih rindukan bakso. So aku pun tengoklah ingredient apa yang ada dekat dalam bakso mi instant ni. Aku tengok macam dia tak tulis lah ingredient. Aku tengok nampak, aku tengok dekat atas penutup pun aku tak jumpa ingredient list. So aku rasa benda ni boleh improve lah in the future. It's best to put lah. Okay, banyak lah pula nak mengajar-ngajar orang kan. Okay, korang tengoklah aku makan dulu. Aku penat nak bercakap. So overall bila aku hirup kuah dia ni, aku rasa daging tu boleh diperbanyakkan lagi lah. Tapi kita faham lah juga kan, sebab ni kan mie instant. Tapi well, kalau rasa ayam tadi boleh strong, why not this one kan. I prefer makan bakso yang kat kedai kot. And now it's time untuk position based on the most favourite to the least favourite. Okay, yang ni disclaimer dulu, it based on my preference lah. Mungkin korang akan suka perasa lain berbanding perasa yang aku suka.
Mungkin yang dah pernah cuba ada pendapat yang sama dengan aku ke? So nanti komen kat bawah. So my favorite adalah perisa soto ayam guys. Okay, sangat-sangat flavorful. Rasa masam-masam dia tu sangat memuaskan hati aku. So this is my favorite. Okay, banyaklah love aku nak bagi kat dia sebab memang sedap. Okay, next aku punya second place adalah this is my second place, iaitu rasa ayam. Okay, sebenarnya aku macam contemplating lah antara kari ayam ataupun rasa ayam ni, tapi aku rasa rasa ayam ni lebih flavorful compared to kari ayam yang sepatutnya lebih flavorful. Okay, and compared to Malaysia, aku lebih suka kari ayam rasa ayam di Indonesia. Okay, yang kari ayam ni aku letakkan tempat ketiga lah. Dia sedap tapi I prefer something yang lebih pekat. Dan tempat keempat adalah rasa bakso. Rasa daging tu masih ada dekat situ, so sebab tu aku letak dia kat tempat keempat. Dan yang paling last sekali adalah rasa ayam bawang ni, sebab aku rasa dia macam terlalu manis and tak sesuai dengan aku punya tekak. So that's all for this video. Okay, kejap. Okay, sekarang ni aku nak review sikit snack yang aku beli. Tak banyak pun, ada 3 je. Yang first tadi macam nachos sikit. Yang second ni adalah singkong. Okay, singkong ubi kayu. Okay, perisa balado. Dan yang ketiga adalah apa nama dia ni, Monday snack spicy. Aku pun tak tahu apa benda ni, aku tak baca sangat dia punya baked not fried. Apa benda yang ada baked aku tak tahu. So aku beli sebab dia nampak macam aku tak nampak ni kat Malaysia, so aku beli je. So let's try one by one. Kita buka dulu yang rasa nachos ni. Yang ni aku beli perisa BBQ. Aku beli perisa barbecue. So kita try kejap, rasa dia sama sedap macam nachos kat Malaysia ke kan. Sebenarnya nachos kat seluruh dunia pun sama je rasa dia kan. Okay, kita rasa kejap. Okay, so bila aku rasa benda ni, rasa dia tak strong sangat. Okay, tapi sedap lah. Okay, aku prefer yang lebih strong lagi. Dan next kita akan cuba singkong rasa balado. Okay, yang ni macam tak boleh nak dapat kat Malaysia lah. Ni this is memang dia punya produk kan. Okay, aduh nak membukanya pun punya susah. Okay, kita bagi masa untuk kita nak buka ni dulu. Okay, this is how it looks. Ada cili, ada bawang putih macam tu. Okay, dan bila aku keluarkan benda ni, kalau kita tengok dia macam, tahu tak yang macam potato sira, tapi ni mungkin ubi kayu sira macam tu. And dia buat packaging macam kat kedai punya packaging, bukan macam jualan borong macam tu. So in term of rasa, aku rasa terlalu manis. Aku prefer pedas lebih daripada manis. Macam tu. Next, the last but not least, Monday snack spicy. Ini aku tak tahu benda, main ambil je. Tapi of course halal lah kan. Okay, then aku nak cuba dulu. Dia macam ni, macam kepingan crispy macam tu. So okay, dalam dia macam lohong macam tu. Tapi aku macam pernah rasa lah benda dalam ni, tapi kat mana ya? Kejap ni aku baca dulu. Mana bahan-bahan dia kan? Oh, no wonder lah. So benda ni sebenarnya adalah rice cracker. Benda tu pun aku sebenarnya suka sangat makan rice cracker tu. Okay, tapi this is the first time I makan rice cracker. Aku ni kejap aku layan je lah ya korang. So this is my first time aku makan rice cracker yang berbentuk macam ni, yang ada spicy macam ni. So nombor 1 adalah yang Monday snack spicy ni, sangat-sangat sedap, my favourite. Second, aku bagi dekat barbecue ni.
Tapi kat Malaysia pun boleh dapat. And yang ketiga aku bagi singkong ni. Okay lah, dia sebenarnya sedap je. Sedap. Tapi it based on my preference sebab aku tak suka sangat benda-benda yang rasa manis. Okay. So lepas tu aku ambil pula benda lah ni yang rasa manis juga. Aku pun tak tahu kenapa. Sebab aku rasa kalau benda tu kurang sedap, better habiskan dulu. Save the best for last. Okay, bye-bye.